Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi kita dalam sesi pembelajaran aplikasi SketchUp untuk beginner. Ini adalah episod yang ketiga. Jadi dalam episod ni kita akan belajar cara untuk navigate ataupun cara untuk kita navigasi kamera di dalam software SketchUp. Baik, tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada software SketchUp itu sendiri. Baik, ini adalah interface SketchUp apabila kita start open dia punya application. Untuk episod yang lalu saya dah ajar macam mana kita nak buka software ni dan apa basic komponen-komponen yang terdapat dalam yang anda nampak ni lah. Okay, untuk yang kali ni kita akan belajar cara kita nak navigate kamera di dalam ruang bekerja. Okay. So basically, okay, saya akan drop. Ini adalah ruang bekerja kita. Okay, yang dalam ni. So, apa-apa yang berlaku lah semua dalam ni. Okay. Untuk yang pertama, nampak tak cursor ni yang berbentuk panah ni? Ini adalah orang panggil tool select. Okay. Maksudnya bila kita tekan left click, dia akan select. Sama ada line ke, surface ke. So, inilah dia punya icon dia. Okay. So, yang pertama saya nak ajar cara kita nak rotate. Okay. Nak rotate mudah saja. Anda tekan middle mouse. Tekan. Jangan lepas Lepas tu gerak kanan. 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 Okay. Kanan. 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 Dan kita kembali ke posisi asal tadilah. Maksudnya ini adalah kita nak rotate. Kita nak tengok. Contohnya kalau kita ada kat tengah-tengah ni. Contohnya kita ada satu cube di sini. Kita nak rotate. Tekan middle mouse. Pusing. 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 So kita akan nampak setiap side mouse ni lah. Baik, kalau kita tekan tengah mouse ni. Dan kita naik atas dan bawah. Kita boleh rotate atas dan bawah. Baik. Yang kedua adalah pen. Okey. Untuk menggunakan aplikasi SketchUp ni, kita kena sentiasa tangan kita mahir duduk dekat key-key yang kita nak tekan lah. Jadi untuk pen ni, kita kena tekan H. Okay? H. So bila ada klik kanan kiri, jangan lepas. Klik kiri, stay, jangan lepas. Gerak kanan, kiri. Ini adalah movement yang orang panggil panning. Okay? Contohnya model ada satu lagi dekat sini. Contoh ada satu lagi petak kat sini. Okay. Kotak lagi sini. Tadi kita bekerja kat sini. Jadi kita nak tengok yang model yang tadi, yang nombor 2 tadi. So kita tekan H. Left click. Jangan lepas. Sampailah kita dapat yang kedua lah. Yang kotak yang kedua tadi. Kemudian kalau untuk kita rotate, kita tekan balik macam tadi saya cakap, middle mouse. Atas bawah, kiri, kanan. Okay. So, untuk zoom in, zoom out, kita hanya pakai middle mouse, scroll depan. Ni zoom in, scroll ke belakang, zoom out. Okay. Apa lagi Okay, select dah. Okay, nak kembali kepada tool select. Contohnya kita nak keluar kepada command ni H tadi adalah pen. Kita tekan space bar. Ya, space bar kita kembali kepada select lah. Okay. Contohnya ni kita tekan ni, select ni, select ni, select face ni. Okay. So itu saja untuk kali ni. Kita belajar cara nak navigate saja. Okay. Jadi cuba siapa-siapa yang ada software tu cuba practice. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Baik. Jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.